Wow. Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan resepi tapai pulut. Jadi bahan kita pada hari ini cuma 2 bahan saja. Ini pertama sekali saya ada pulut. Saya guna lebih kurang 1 pot sahaja ataupun 1 cawan. Kemudian pulut tersebut kita akan cuci sehingga bersih. Pastikan anda cuci betul-betul bersih, okey? Supaya nanti tapai kita cantik lah. Ni saya cuci selama beberapa kali. Kemudian untuk airnya pula saya menggunakan setengah cawan je. Macam tadi kan pulut saya 1 cawan jadi air dia setengah saja. Jadi jangan terlalu banyak, takut lembek nanti jadi lain pula. Kemudian ni saya akan kukus lebih kurang 25 minit. Nah, ni setelah 25 minit dah jadi dah pun pulut kita. Sekarang saya akan angkat dan saya nak letakkan ke dalam satu bekas. Lebih tepatnya saya letak dekat dulang sebab saya nak sejukkan terlebih dahulu. Jadi untuk buat tapai jangan letak ragi waktu panas-panas. Tunggu sehingga pulut kita ni betul-betul sejuk baru tabur ragi. Ni saya nak urai-uraikan dulu pulut kita agar ia cepat sejuk. Nak lebih cepat lagi letak bawah kipas. Siapa dekat sini peminat tapai? Lepas ni bolehlah buat sendiri dekat rumah. Mudah sangat. 2 bahan je. Sama ada anda nak guna pulut ataupun ubi. Dan juga ragi. Ni lah dia raginya. Saya guna 1 je. Sebenarnya setengahnya pun dah cukup, tapi saya nak guna 1. Lebih kurang macam ni. Jadi kalau nak lebih halus boleh guna tapis. Tapi halus ni pun kira besar jugalah saya punya penapisnya, tapi tak apa. Boleh je. Ni saya taburkan ketika dia dah betul-betul sejuk. Ni kemudian kita bolak-balikkan agar ia tercampur secara merata. Jadi kita gaul-gaul lah. Jadi di video yang lepas, dah lama lah, mungkin 4 ke 5 tahun yang lepas, video konten tapai saya ramai yang tanya, adakah saya perlu menggunakan gula? Jawapannya adalah tidak sama sekali. Tak perlu guna gula. Cukup sekadar ragi. Ni tadi saya dah bolak-balik, saya tabur sekali lagi. Kemudian kita gaul-gaul dan sekarang kita lanjut ke proses pembungkusan. Ni sesuaikan dengan selera lah. Nak letak banyak, nak letak sikit, nak guna daun pisang ke, nak guna bekas ke, sesuaikan dengan selera masing-masing. Macam saya lebih suka guna daun pisang sebab nanti ia lebih wangi. Ni saya guna lebih kurang 1. Kemudian cara bungkusnya seperti berikut. Sangat-sangat mudah tu. Sebenarnya untuk pembungkusan ni sesuaikan dengan selera dan kemudahan masing-masing lah. Kalau macam saya biasanya bungkus seperti ini. Nampak tak? Lebih cantik dan kemas. Dan setelah tu saya letakkan lidi supaya dia tidak tercabut lah. Tada! Mudah kan? Kalau misalnya nak lebih senang, malas nak membungkus, guna bekas kecil tu. Kalau tak cukup bekas kecil, guna bekas besar. Sesuaikanlah dengan selera masing-masing. Ni saya tunjukkan sekali lagi cara membungkusnya. Jadi saya lebih suka tapai yang dibungkus daun pisang sebab nanti harum aja. Ada orang guna daun getah. Ni bergantunglah pada selera masing-masing, nak guna daun getah ke, daun pisang ke dan sebagainya. Ni dah siap dah pun. Saya akan letakkan di satu bekas. Jadi kesemua sekali saya dapat lebih kurang 30 pieces. Banyak juga kan? Ni saya akan perap lebih kurang 2 ke 3 hari. Nanti boleh sentiasa tengoklah. Kalau misalnya 2 hari dah beruap, dah berair, maknanya dah jadi. Kalau misalnya belum, tunggu 3 hari. Ikut cuaca lah. Kalau panas kejap aja. Dan jangan letak dalam peti sejuk, tapi biarkan di suhu bilik. Ni saya letak dekat gudang. Dia sejuk dan juga gelap. Ni dah jadi setelah 2 hari. Saya tak tunggu 3 hari, 2 hari je. Nampak tak dah beruap-uap dah ni. Sekarang kita nak tengok sama-sama adakah jadi ataupun sebaliknya. Ni saya buka aja bekas tu, harum sangat bau tapai. Tu nampak tak, dia buap-buap dan juga ada air. Biasanya macam ni dah jadilah.
Nah, kita nak tengok sama-sama. Jadi mudah sangat kan cara membuat tapai ni, tak perlu gula, cukup ragi dan juga bahan utama kita, antara ubi dan juga pulut. Nanti next saya akan kongsikan resepi tapai ubi pula. Ni dia bahagian dalam tu kan saya cakap dah jadi. Ya Allah, harum, berair, tu juicy. Tak saya tunjukkan lebih dekat. Nah, jadi nanti jangan letak gula dan pastikan ragi tapai yang anda gunakan tu ragi yang baik lah. Sebab itu yang akan menentukan tapai anda manis ke, masam ke, tawar ke dan sebagainya. Jadi guna ragi yang berkualiti. Ni saya buka satu lagi, nampak tak? Ni lagi dekat. Rasanya manis sangat dan juicy. Kalau dah jadi macam ni, dah boleh letak dalam peti sejuk. Nah, bagaimana menurut anda dengan resepi pada hari ini? Kalau suka, jangan lupa tekan like, jangan lupa subscribe for more video untuk tapai ubi, dan see you next video.